Bangsa yang berjaya ialah bangsa yang membaca. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tak kenal maka tak cinta. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nur Aryana binti Hairul Azhar, murid dari Sekolah Kebangsaan Api-Api, Pontian, Johor. Di sekolah, saya menggalas tanggungjawab sebagai seorang pengawas dan juga student leader board. Pada masa lapang, saya gemar membaca. Novel pilihan utama saya merupakan terbitan Bookyard. Pada hari ini, saya ingin berkongsi sebuah novel yang sangat menyentuh hati saya, iaitu Gadis Luar Biasa karya Sharina Elisa. Novel yang diterbitkan oleh Bookyard pada tahun 2023 ini mengandungi 146 halaman. Novel ini bukan sekadar cerita remaja biasa, tetapi kisah tentang kekuatan, pengorbanan dan kasih sayang. Pernahkah kita membayangkan bagaimanakah menjadi dewasa sebelum waktunya? Bagaimanakah rasanya memikul tanggungjawab besar ketika usia baru mencecah 16 tahun? Itulah yang berlaku kepada seorang gadis bernama Eza. Dalam sekelip mata, dia kehilangan kedua-dua ibu bapanya. Sejak hari itu, hidupnya berubah. Dia bukan lagi sekadar seorang kakak. Dia menjadi pelindung, dia menjadi penjaga. Dia menjadi harapan. Walaupun masih muda, Eza tidak pernah menyerah. Demi meneruskan kehidupan, dia mengambil upah menyalin nota dan menyiapkan tugasan rakan-rakan sekolahnya. Namun, ada yang mencemuh, ada yang memandang rendah. Mereka berkata, Eza menjual ilmu. Tetapi, Eza memilih untuk memekakkan telinga. Baginya, tanggungjawab terhadap adik-adiknya jauh lebih penting daripada kata-kata manusia. Penulis menggambarkan Eza seperti pohon ru di tepi pantai. Dipukul angin, dihentam ombak. Namun, akarnya tetap mencengkam bumi dengan kukuh. Pengorbanan Eza tidak berhenti di situ. Dia sering berlapar demi memastikan adik-adiknya cukup makan. Tubuhnya semakin lemah, wajahnya semakin pucat. Pernah suatu hari, dia pingsan di sekolah. Namun, tiada siapa tahu dia berjaga malam menyiapkan tugasan upahan. Tetapi, ujian hidupnya belum berakhir. Dia kehilangan kedua-dua adiknya akibat puting beliung. Bayangkan, segala pengorbanan yang dilakukan selama ini hilang dalam sekelip mata. Namun, dalam kegelapan itu, Eza masih mempunyai seorang sahabat bernama Suraya. Walaupun hidup dalam kemewahan, Suraya sebenarnya membantu Eza dalam diam. Dialah yang mengusahakan penerbitan buku tulisan Eza. Dialah juga yang merancang bantuan makanan tanpa menjatuhkan maruah sahabatnya. Persahabatan mereka bukan sekadar hubungan biasa. Ia lahir daripada keikhlasan dan kasih sayang. Konflik sebenar cerita ini bukan sekadar kemiskinan atau kehilangan, tetapi perjuangan seorang remaja untuk menjadi dewasa sebelum waktunya. Di sinilah saya belajar sesuatu yang sangat bermakna. Kekuatan seseorang bukan diukur pada usia, tetapi pada sejauh mana dia mampu memikul tanggungjawab. Novel ini menyelipkan beberapa pengajaran, antaranya, kita mestilah menghargai keluarga selagi mereka masih ada. Seterusnya, kita hendaklah bertanggungjawab walaupun ujian itu berat. Akhir sekali, kita perlu ikhlas dalam menjalin persahabatan. Konklusinya,
Gadis luar biasa bukanlah seseorang yang hidup tanpa masalah, tetapi seseorang yang tetap memilih untuk kuat. Walaupun novel Gadis Luar Biasa ini syarat dengan nada sedih sehingga saya menitiskan air mata, namun ia sangat menarik untuk dibaca. Selain boleh menjadi motivasi dan inspirasi kepada kita sebagai seorang pelajar, ianya juga boleh menjadi bahan biblioterapi. Sekian, terima kasih.